Guys, hari ni kita nak remap Golf MK7R Stage 3. Let's go. Tapi sebelum tu, jom saya belanja enjin customer saya ni, yang mana dia dah tukar turbo besar daripada APR dan dia tukar intake daripada MST. Lepas tu coil plug dia menggunakan APR juga. And then intercooler dia Wagner Competition. Lepas tu downpipe dia size 3.5 inci, full exhaust system custom. Jom kita power run. Okey, setelah berkali-kali kita power run, ini hasil yang kita dapat. Mari tengok. So, kereta ni kita tak ada run stock sebab memang kena run stage 3. So, kita dapat paling tinggi 404 horsepower dan torque dia kita dapat 528. Okey. Lepas tu boost dia 1.9 bar dan minyak dia 12 all the way. Okey, guys. Kepada korang yang pakai VW, Audi ataupun kereta apa-apa, kalau plan nak remap stage 1, stage 2, stage 3, boleh hubungi H Performance. See you.